Rami orang ingat macam ni nak untung mun simpan emas. Hakikatnya soalan tu pun dah salah. Emas bukan alat untuk cepat untung. Emas adalah alat untuk lindungi nilai. Sebab ialah rami yang keliru. Bila dengar macam-macam teori, contohnya beli murah, jual mahal, lepas ya nak beli, tunggu harga emas gugur, lepas ya mesti ada timing market, akhirnya si maulah apa-apa. Sedangkan konsep emas tu sangatlah simple. Nya sama je macam kita simpan duit. Cuma bezanya kita tukarkan duit kita tu kepada aset yang lebih stabil. Contohnya, simpan duit dalam bank, nombor nampak makin besar, tapi hakikatnya nilai sebenar tu makin kecil, iaitu inflasi tu diam-diam makan duit kita. Simpan emas, nilainya kekal dalam jangka masa panjang. Yang kedua, kuasa beli duit lebih terjaga. Sebab ialah orang yang bijak kewangan tu pesan, iaitu simpan cash untuk kegunaan jangka masa pendek, iaitu 2 tahunan ke bawah. Selebihnya, tukarlah sebahagian, contohnya 10% kepada emas. Bukan untuk kaya laju, tapi supaya kekayaan kita tu hilang secara slow-slow. Faham tu je pun dah cukup jauh ke depan berbanding kebanyakan orang. Mun rasa bermanfaat, sharekan video tu. Mungkin kawan kita yang lain pun tengah salah faham tentang benda yang sama. Nak mula menambah emas, tuan-tuan boleh follow dulu saya. Lepas tu rujuk di bawah komen.